Ramai orang mula simpan untuk masa depan. Tetapi si kami yang simpanannya kekal sampai masanya. Kami selalu dengar cerita anak muda yang berazam nak simpan duit untuk nikah. Awalnya bersemangat setiap bulan engkah dalam tabung ataupun akaun khas. Tetapi bila ada keinginan yang lain, tabung tu jugalah terbuka. Beli gadget yang baru, belanja lebih, travel, akhirnya duit nikah yang dirancang hilang macam biasa. Kami pernah nemu seorang anak muda yang mula cara yang berbeza. Dia mula simpan emas seawal umur 22 tahun. Si banyak, 1 gram ataupun 2 gram sebulan. 6 tahun lepasnya, bila tiba masa nikah, dia sudah ada lebih 150 gram emas. Emas ialah yang akan jadi penyelamat untuk yang pertama, bayar hantaran, yang kedua, biaya majlis dahana, dan mulakan kehidupan tanpa hutang. Yang mendengar kami, mula kami simpan dalam bentuk duit, memang dah lama habis. Tetapi, asbabnya tukar kepada emas, simpanannya kekal sampai yang perlukan. Tuan-puan, emas tu boleh jadi tabung untuk apa je impian. Nikah, rumah, pendidikan anak ataupun yang lain-lain. Bezanya, yang susah bungkus. Jadi, lebih selamat sampai tiba masa yang sebenar. Kesimpulannya, mun kita benar-benar nak simpan untuk masa depan, simpanlah dalam bentuk yang si mudah cair. Lepas itu, follow kami untuk perkongsian ilmu emas setiap hari.